Hebat pasangan suami isteri ni. Berkat simpan emas selama 4 tahun, Encik Hata bersama isterinya berjaya capai matlamat keuangan untuk beli rumah idaman. Emas ni bukanlah tiket untuk kita jadi auto kaya. Tapi dengan simpan emas, kita dapat pupuk habit menabung dalam diri kita. Hanya bermula dengan 1 gram yang pertama, tak mustahil simpanan tuan-puan akhirnya akan jadi 1 kilogram emas. Sebab apa? Ramai pimpinan emas yang berjaya capai impian keuangan dalam masa yang sangat-sangatlah singkat. Mereka ada target dan mereka ada ilmu dalam menabung dan menyimpan emas dengan cara yang betul. Sebelum kita mulakan simpan emas, penting untuk kita letakkan matlamat dan target impian keuangan kita sebab apa kita nak simpan emas. So, pastikan matlamat yang kita nak capai itu adalah 2 tahun dan ke atas sebab simpan emas adalah simpanan jangka masa panjang. Bagi mereka yang berminat untuk capai impian keuangan dengan usaha menabung emas, boleh isi barang siap dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza Dipin untuk cara mula simpan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.